perkembangan mutakhir Malaysia kini menuntut kebijaksanaan pendukungnya untuk merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang saya hormati barisan jemaah hakim yang berintegriti lagi bijaksana, penjaga masa yang peka terhadap waktu, dan guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Cilik Madani pembentuk akhlak mulia. Begitulah tajuk pidato yang akan saya sampaikan buat pencetus minda generasi hari ini. Sebelum menzahirkan hujah bicara bermadah, mohon diizinkan saya untuk mengungkapkan tajuk pidato secara literal. Cilik Madani merupakan madani yang holistik, progresif dan beretika tinggi. Ia menjadi tunjang utama dalam pembentukan masyarakat maju berteraskan nilai murni. Manakala akhlak mulia merupakan tunjang utama dalam Islam untuk mencerminkan kesempurnaan iman seseorang. Ia merangkumi tata cara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama insan dan alam sekitar. Hadirin bervisi sekalian, layar bicara saya yang pertama menyentuh tentang generasi madani dapat melahirkan generasi yang hormat menghormati. Akhlak mulia bermulanya dari sikap yang sentiasa hormat menghormati. Ia bukan sahaja hormat terhadap ibu bapa, malahan hormat terhadap guru dan masyarakat setempat tanpa mengira usia atau pangkat. Ada remaja hari ini bercakap dengan ibu bapa seperti bercakap dengan rakan sebaya. Siap dengan ayat, relax ya, chill dong. Dengan guru pula, apabila ditegur sedikit, terus senyap seperti telefon kehabisan bateri. Namun dalam Islam telah menegaskan melalui hadis riwayat Imam Ahmad, bukan dari kalangan kami orang yang tidak menghormati ibu bapa, tidak menyayangi kanak-kanak, dan tidak menghargai orang yang berilmu. Jelaslah bahawa Islam amat menitik beratkan adab dalam kehidupan seharian. Hadirin yang budiman, meniti indikator yang kedua, generasi madani berperanan dalam membantras gejala sosial yang semakin menular dalam kalangan remaja hari ini. Saban hari kita disajikan dengan berita keruntuhan akhlak yang amat meresahkan di negara kita. Ia berlaku kepada segelintir remaja yang hanyut dibuai mainan dunia, sehinggakan mereka lupa tentang batas agama dan nilai kemanusiaan. Jika dibiarkan, tidak mustahil kita akan melahirkan generasi yang kehilangan arah dan kehilangan jati diri. Contoh situasi, dahulu kala manusia bangkit dari tidur terus menadah tangan bersyukur kerana hayatnya masih dikandung badan. Namun hari ini manusia bangkit dari tidur terus melayari visual grafik di telefon. Ada yang sanggup menghabiskan berjam-jam di media sosial, dan ada juga yang lebih mengenali pengaruh-pengaruh di TikTok berbanding tokoh-tokoh negara sendiri. Baiklah, jika ditanya tentang nama pempengaruh, ramai yang boleh menjawab. Namun, jika ditanya tentang nama tokoh ilmuwan negara, mahu tergagak-gak mulut nak menjawab. Jika dibiarkan, kita akan melahirkan generasi yang hanya bijak teknologi namun kosong akhlak terpuji. Bak kata orang, laju di jari, perlahan di akal.
Hadirin yang dihormati sekalian, meniti indikator yang ketiga, generasi madani berperanan dalam mengangkat imej negara melalui akhlak terpuji. Penerapan nilai murni, integriti dan ihsan serta gabungan pemikiran progresif boleh menaikkan nama negara Malaysia di persada dunia dan disegani di peringkat global. Kenalkah kita dengan seorang pengaruh yang bernama Tulaila, seorang yang lantang bersuara berkenaan isu-isu semasa di media sosial. Setiap perkara yang berlaku dan konflik yang berlaku di media sosial dan menimbulkan persoalan, Tun Laila lantang bersuara memperjuangkan pihak yang teraniaya. Pengaruh di media sosial terhadap Gen Z merangkumi pelbagai aspek, dari pembentukan trend sosial kepada pemasaran digital. Hal ini untuk meningkatkan kesedaran generasi muda terhadap isu sosial penting, alam sekitar dan kesihatan mental. Akhir kata, marilah sama-sama kita sedar bahawa generasi hari ini merupakan generasi yang akan membentuk masa hadapan negara. Setiap langkah kecil yang diambil akan membentuk siapa diri kita di masa hadapan. Semoga kita semua menjadi sebahagian besar dari generasi madani yang berakhlak mulia, berilmu dan berjiwa besar. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.